kepada peminat-peminat YouTuber semua yang follow DB Studio 53 yang berminat untuk eksplorasi tentang sejarah-sejarah kampung-kampung, bolehlah singgah di Umbuk Desa Chalet, tempat untuk menginap sebelum kita explore dekat kampung-kampung di sekitar Umbuk Desa Chalet. Ini amat penting. Okey, ini amat penting untuk sejarah, untuk bagi anak cucu kita. Catatan semua tentang Imam Pak Laris dan tokoh-tokoh masyarakat. Mukadimah. Manuskrip ini disusun berdasarkan cerita lisan dan ingatan masyarakat yang diwariskan daripada generasi terdahulu. Ia bukan sebuah catatan sejarah rasmi dan tidak boleh dianggap sebagai bukti muktamad mengenai tokoh-tokoh yang disebut. Sebahagian besar kisah ini masih memerlukan penelitian melalui dokumen lama, rekod masjid, batu nisan, salah silah keluarga, rekod ketua kampung dan sumber sejarah yang lain. Tujuan manuskrip ini ialah untuk menyimpan cerita tersebut terlebih dahulu supaya ia tidak hilang daripada ingatan masyarakat. 1. Imam Pak Laris. Menurut riwayat yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu, seorang tokoh agama yang dikenali sebagai Imam Pak Laris dikaitkan dengan zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin I. Diceritakan bahawa beliau datang bersama beberapa orang sahabat dan membuka kawasan perkampungan. Kawasan yang masih berupa tanah hutan dan belukar mula diterokai. Tanah dibersihkan. Tempat tinggal didirikan. Keluarga mula menetap. Daripada beberapa orang peneroka, berkembanglah sebuah masyarakat. Menurut cerita tersebut, Imam Pak Laris bukan sahaja berperanan sebagai orang agama tetapi turut menjadi pemimpin masyarakat. Pada zaman dahulu, kedudukan seorang imam dalam sesebuah perkampungan amat penting. Imam menjadi tempat masyarakat bertanya mengenai agama, perkahwinan, kematian, ibadah dan berbagai-bagai persoalan kehidupan. Oleh itu, dalam riwayat masyarakat, nama Imam Pak Laris terus diingati sebagai antara tokoh awal yang dikaitkan dengan pembukaan kawasan tersebut. 2. Tok Ketua Mat Itik. Selepas zaman Imam Pak Laris, riwayat masyarakat menyebut nama Tok Ketua Mat Itik. Gelaran Tok Ketua menunjukkan bahawa beliau dikenang sebagai seorang pemimpin kampung. Pada zaman tersebut, ketua kampung mempunyai tanggungjawab yang besar. Beliau menjadi penghubung antara penduduk dengan pihak pemerintahan. Beliau juga membantu menyelesaikan perselisihan penduduk dan menguruskan hal-hal masyarakat. Dalam sebuah kampung yang masih berkembang, pemimpin seperti ini amat diperlukan. Tanpa pentadbiran yang teratur, kehidupan masyarakat akan menjadi sukar. 3. Tok Wil atau Tok Ismail. Selepas Tok Ketua Mat Itik, disebut pula seorang tokoh yang dikenali sebagai Tok Wil. Terdapat kemungkinan nama beliau ialah Tok Ismail, tetapi perkara ini masih belum dapat dipastikan melalui dokumen. Oleh itu, nama Tok Wil hendaklah dikekalkan sebagai nama riwayat sehingga terdapat bukti yang mengesahkannya. Tokoh ini dikatakan meneruskan peranan kepimpinan masyarakat. Pada masa yang sama, kehidupan kampung terus berkembang. Tanah pertanian bertambah, keluarga semakin ramai dan hubungan antara kampung-kampung di kawasan Tapah, Bukit Gaharu dan Langkap semakin terbentuk. 4. Tok Iman Ibrahim. Kemudian muncul nama Tok Iman Ibrahim. Gelaran Tok Iman menunjukkan hubungannya dengan kepimpinan agama masyarakat. Dalam kehidupan kampung Melayu dahulu, imam bukan sekadar menjadi pemimpin solat, beliau juga memainkan peranan dalam pendidikan agama. Anak-anak kampung belajar membaca Al-Quran, orang dewasa mendapatkan nasihat, dan masjid menjadi pusat kehidupan masyarakat. Oleh itu, Tok Iman Ibrahim dikenang sebagai sebahagian daripada rangkaian pemimpin yang menjaga agama dan kehidupan masyarakat kampung. 5. Haji Abu Bakar. Dalam riwayat yang sama, disebut pula nama Haji Abu Bakar. Beliau dikaitkan dengan generasi kepimpinan yang meneruskan tradisi masyarakat terdahulu. Gelaran haji pula menunjukkan bahawa beliau dikenang sebagai seorang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat Islam setempat. Namun, seperti nama-nama sebelumnya, hubungan tepat antara beliau dengan tokoh-tokoh terdahulu masih memerlukan penelitian. 7. Pemuda dari Johor. Apabila zaman berubah, datang pula satu cerita tentang seorang pemuda dari Johor.
Beliau dikenali sebagai Mohd bin Haji Abrahman. Menurut riwayat, nama asal yang dikaitkan dengannya ialah bin Haji Bajuri. Beliau dikatakan mempunyai pengalaman sebagai tahanan pada zaman Jepun sebelum akhirnya meneruskan kehidupan di tempat lain. Kedatangannya membawa satu perubahan yang penting dalam cerita masyarakat. Beliau mula mengajar anak-anak kampung, tetapi pendidikan yang diperkenalkannya bukan hanya berkaitan dengan agama. Anak-anak kampung turut diperkenalkan kepada pelajaran umum. Inilah perubahan yang besar, kerana masyarakat mula memahami bahawa ilmu bukan hanya untuk mengetahui hukum agama, ilmu juga diperlukan untuk membaca dunia, untuk memahami perubahan zaman, untuk menulis, untuk berfikir, dan untuk membina kehidupan yang lebih baik. 8. Dua jenis perjuangan. Jika keseluruhan riwayat ini dilihat sebagai satu perjalanan masyarakat, kita dapat melihat dua bentuk perjuangan. Generasi awal berjuang membuka tanah, mereka mencari tempat tinggal, membina kampung, membina masjid, membina masyarakat. Generasi berikutnya pula berjuang membuka pemikiran. Mereka membawa pendidikan, mengajar anak-anak dan menyediakan masyarakat menghadapi perubahan zaman. Daripada membuka hutan kepada membuka minda. Daripada membina kampung kepada membina masa depan. 9. Catatan untuk generasi akan datang. Nama-nama seperti Imam Pak Laris, Tok Ketua Mat Itik, Tok Wil atau Tok Ismail, Tok Iman Ibrahim, Haji Abu Bakar, Tok Iman Rahim, Syafi bin Ibrahim dan Ali masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Jika benar mereka pernah memainkan peranan dalam sejarah masyarakat Tapah, Bukit Gaharu dan Langkap, maka jasa mereka tidak sepatutnya hilang hanya kerana catatan bertulis belum ditemui. Oleh itu, warisan ini perlu diselidiki. Cari batu nisan lama, cari rekod masjid, cari dokumen keluarga, cari catatan ketua kampung, temu bual orang-orang tua. Bandingkan setiap cerita. Dan apabila terdapat perbezaan antara satu cerita dengan cerita yang lain, jangan terus memilih salah satu, catat semuanya. Kerana mungkin daripada perbezaan itulah kita akan menemukan kebenaran. Penutup manuskrip. Sejarah sebuah kampung bukan hanya sejarah bangunan dan tanah. Ia adalah sejarah manusia. Manusia yang membuka tanah, manusia yang mendirikan masjid, manusia yang memimpin masyarakat, manusia yang mengajar anak-anak, dan manusia yang meninggalkan sesuatu untuk generasi selepas mereka. Imam Pak Laris mungkin masih menjadi misteri. Tok Ketua Mat Itik mungkin masih menunggu bukti. Tok Wil atau Tok Ismail mungkin masih belum dapat dikenal pasti. Tok Iman Ibrahim, Haji Abu Bakar, Tok Iman Rahim dan tokoh-tokoh lain juga masih memerlukan penelitian. Tetapi cerita mereka telah sampai kepada kita. Maka biarlah generasi hari ini menjadi generasi yang mencari. Bukan sekadar percaya, bukan sekadar menolak, tetapi mencari bukti, menjaga amanah sejarah dan menghargai warisan orang terdahulu. Kerana apabila orang yang terakhir mengingati sesuatu kisah telah tiada, mungkin kisah itu akan hilang buat selama-lamanya. Catatan ini bukan nokta sejarah. Ini adalah permulaan untuk mencari sejarah yang sebenar.